Ada tak parents Selangor yang nak hantar anak masuk SRA atau Kafah Integrasi tahun 2027? Jom Insider explain cara mohon. Okey, sebelum tu, pastikan calon ibu dan bapa adalah warga negara Malaysia, kohort 6 tahun yang lahir 2 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022, kohort 7 tahun yang lahir 2 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021 dan dah buat permohonan di Sekolah Kebangsaan KPM. Mohon online je dekat mylink.la/UPSBPI. Pilih daerah yang anda nak mohon, isi maklumat dalam Google Form dengan lengkap, print dokumen salinan borang permohonan, salinan sijil kelahiran murid, salinan permohonan tahun 1 Sekolah Kebangsaan KPM dan salinan bil utility. Pastikan semua dokumen disahkan oleh pegawai kumpulan A, pengurusan dan profesional atau ketua kampung. Settle semua tu, hantar dokumen ke sekolah pilihan pertama anda. Permohonan buka sampai 30 April 2026 je tau. Jangan lupa mark tarikh ni dalam kalender siap-siap. Share dan repost video ni supaya lagi ramai parents tahu juga. Insider dah explain, jangan lupa follow.